Korang dah terima belum bayaran RM RM100 ke RM600 ini untuk bulan Ogos 2026? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heru Wanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, bayaran antara RM100 ke RM600 bagi bulan Ogos, bagi bulan 8 ini, sudahkah anda terima bayaran untuk bulan ini? Daripada semakan yang dilakukan menunjukkan ada segelintir pihak telah pun mula terima ke dalam akaun bank mereka, tapi masih lagi ramai yang menunggu bayaran dilakukan kepada mereka. Bagi mereka yang mungkin masih keliru, bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bayaran bagi bulan Ogos, bagi bulan 8, yang mana kebiasaannya bayaran untuk bantuan bulanan JKM ini dilakukan sekitar 10 hari bulan. Tapi kalau diikutkan daripada sejarah pembayaran bulan-bulan sebelum ini, kebiasaannya akan diterima seawal 3 hari bulan, 4 hari bulan pun ada, dan kadang-kadang 5, 6, 7 dan sehinggalah 10 hari bulan. Ada juga di setengah kawasan kadang-kadang selepas 10 hari bulan barulah terima. Dan ada juga kawasan yang kadang-kadang pada bulan lepas terima awal, bulan berikutnya terima lambat dan sebagainya. Jadi untuk rumusan ataupun untuk info anda di luar sana, bayaran bagi bantuan bulanan JKM ini, tarikh bayarannya setiap bulan adalah tidak sekata, walaupun diperkatakan secara asasnya telah pun ditetapkan sekitar pada 10 hari bulan. Tapi seperti dinyatakan sebentar tadi, kadang-kadang bayaran terima awal, kadang-kadang lebih lambat daripada 10 hari bulan. Bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini merangkumi antara lainnya sebagai contoh bantuan warga mas RM600, kemudian ada juga bantuan kanak-kanak, allowance orang kurang upaya, ada juga bantuan am negeri, bantuan am persekutuan dan sebagainya. Untuk rujukan, anda boleh pergi ke jkm.gov.my ataupun di ebantuanjkm.jkm.gov.my. Jadi seperti dinyatakan sebentar tadi, ada di setengah kawasan untuk bayaran bagi bulan Ogos ini telah pun mula diterima pada minggu lepas, dan dijangkakan akan lebih ramai yang akan terima pada minggu hadapan. Mungkin akan dituntaskan sebelum berakhirnya minggu hadapan, dan mungkin hanya akan ada segelintir pihak yang menerima lambat, mungkin daripada sebab-sebab tertentu yang perlu anda rujuk sendiri di JKM di tempat anda tinggal. Dan untuk bantuan bulanan JKM ini, permohonannya masih lagi dibuka kepada mereka yang merasakan berkelayakan memerlukan bantuan daripada JKM. Anda disarankan untuk menghadirkan diri ke JKM di tempat anda tinggal untuk proses khidmat nasihat, menghantar permohonan dan semakan kelulusan dilakukan. Cuma harus diingatkan, kadang-kadang proses untuk kelulusan itu dikeluarkan boleh mengambil masa berbulan-bulan mengikut case to case basis. Ada kes-kes yang mendesak mungkin akan diluluskan dengan sesegera yang mungkin. Tapi untuk kes-kes yang tidak terdesak, kadang-kadang boleh mencapai sampai 1 tahun, berbulan-bulan barulah keputusan akan diketahui, keputusan kelulusan. Jadi anda perlu bersabar kalau menghantar permohonan untuk mendapatkan bantuan bulanan JKM ini. Tak salah untuk cuba menghantar kalau anda merasakan anda memerlukan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain daripada bantuan bulanan, sebenarnya ada juga bantuan secara one-off yang boleh dipohon mengikut situasi-situasi tertentu. Semua informasi ini anda boleh perolehi di laman sesawang JKM seperti dinyatakan sebentar tadi, iaitu di jkm.gov.my ataupun di ebantuanjkm.jkm.gov.my. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.